No. Ini adalah Snoopy, Mikael punya. Lalu perut baju. Kita nak pergi breakfast. Tak tahu nama kedai dia, tapi pernah makan dekat sini. Last visit. Ni ayam kau ambil apa ni? Ni biru. Ni apa? Bagi awal. Kan? Oh ini dia. Canai, sama kau canai ya? Kak ibu punya. Kita ada roti canai. Ada model celup. Dah ada lagi. Ni duduk mana? Segera tarik kursi juga. Siapa nak kepak? Pak ayam goreng. Wow. Cangkoi. Oh, lazat. Ni apa entah? Mi campur ah. Mi sup campur. Tu? Ayam. Cincau. PI7E. Tuangkan. Ada kesah. Semua lagi. Nanti mesti ada dekat video. Tak lagi celup dia. Ni apa daging ni? Lagi celup daging. Ini mi celup ayam. Canai, dia nak makan canai. Canai dia sedap tak? Sedap. Goreng. Goreng sedap. Ini nasi putih dengan Ni, ayam goreng. ni memang kelas. Kelas. Yes, yes. Dengar tak? Kita nak beli kacang-kacang. Kat sini dia punya cabaran ialah mencari parking Pusing-pusing cari parking. Tapi dapat, tapi kena jalan jauh sikit lah. Jom. Yang satu pak, yang ini 50 pak ya. Betul. Macam makan tali je. Tali. Ramai di sini. Kita tengok ada apa. Bagi duit lah. Pasal lagi dia. Nanti bergerak. Kemi. Kat sini. Tak duit. Nah, letak dia cepat. Tak duit ni. Nanti dia bunyi. Nenek. Wah. Ya ni lah. Mana dia kisah budak ni? Nampak tak? Tak bergerak. Oh ni best.
permainan Nozalika. Yang 30 dengan 40 baht je. Best. Tapi saya tak tahu nak beli yang mana dulu. Saya tengok dia dulu. Saya tak suka labubu. Errol, kau tengok ni budak ni. No, masuk sini. Tak kena tengok. Macam tak kena tengok pun. Impressive. So aku kat dalam kereta tapi stuck dengan bas. Kena tunggu jap diorang ambil penumpang diorang. Kat sebab depan ni hotel. So dia tengah tunggu diorang punya penumpang. Kita akan tangkap gambar kat mana Tiba-tiba tangkap gambar. Kita dekat suatu R&R. Tak tahu kat kawasan mana ni, tapi on the way ke Samila Beach. So dia punya R&R best lah. Nampaklah architecture dia. Kita tengah berhenti untuk toilet time. Cafe dia cantik guys. Cantik. Tengok atas ni lampu. Dia punya interior memang macam ni. Tapi limited space kat dalam ni. Full Kat luar house. ada lah. Tapi kat luar ada lah. Bagaimana? Samila Beach. Tapi hari mendung. Dah mendung kat depan tu. Dah sampai di Samila Beach. Kita dah sampai Songkla City at Samila Beach. So baca redup, dah lah jalan-jalan. Dan ada patung. Hujan. Oh, masih hujan. Mana dorang? Tengah cari dorang. Dah hujan dah ni. Situ dah gelap. Lambat. Bawa cepat. Cuba mau tidur lagi lah. Air. Banyaknya air. Banyak air. Ha. Banyaknya air. Cik siapa? Cik siapa? Nak ke? Run. Air je. Air. Run. You bapak best benda ni. Kenapa? Tu kat sana, kat kedai-kedai sana. Kat situ replika mermaid. Ramai sangat gambar kat sana. Kita tengok laut kat sini. Besar agak ombak ni. Ni macam terus ke dalam ni kalau mandi sini. Sana dah lebat dah. Hujan dah turun. Ni cerah lagi. Punya ombak tinggi. Ombak dia apa orang panggil pantai
dia macam ombak yang berganas. Yelah, angin tengah kuat. Dia slope ombaknya, slope. Dia macam ke bawah. Laut dia warna hijau ya, turquoise. Welcome to Pantai Samila Beach, Hangai, Songkhla. Sempat lagi kencing kuda tu. Muka dia tak bersalah. Kencing kat tempat awam, muka tak bersalah. Baru lega. Baru boleh berjalan kuda tu lepas kencing. Hujan lagi guys. Hujan sudah turun. Tengah menapak ke kereta. Dah lebat. Sekejap, 1, 2, 3. So, selepas ni kita nak pergi ke Floating market. Floating Market. Tak hujan. Kalau tak hujan lah. Hopefully tak hujan lah. Ikut macam semalam. Semalam satu hari Sampai ke subuh. sampai ke subuh lah hujan dia. Lama gila. Tapi dia start petang lah hujan tu. Okay, hi. Sekarang kita ada dekat Floating Market. Hujan sikit, so kena guna payung. Ini lebih kurang kali keempat dah kita sampai Floating Market ni. Dan last 2 years pun kita pergi memang hujan macam ni lah. Last 2 years So je? tengok Bukan last year je? dia 2 years, 2023. Okay. Jom kita tengok, kita nak pergi makan kat sini. Sebab belum makan lagi, tadi just breakfast. So kita pergi makan lunch terus lah kat sini. Jom. Miang kam. Dalam kamu okey lah. Siapa? Miang kam. Jom, kita beli miang kam. Ada orang dia. Kepo, Bella. Nina. Kita makan nasi goreng seafood. Dia ada dua harga, 45 dengan 50. Beza dia nasi yang banyak. Gelap. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Cakap hi. Cakap hi guys. Hi guys. Cakap hi guys. Hi guys.
Nak angkat gigi tak? Korek hidung angkat lah. Tengok tangan. Tak balik. Letak balik. No. Dia Lia. Jom. Tak ada pasal dah. Jom. Lia dia jadi Lia lah. 1, 2, go. Jatuh. Maring. Tidur. Full face index. Harga 950. Open face. Budaknya pun ada. Tak ada sirip mak. Tak ada. Ada sirip. RKN. Cik itu. Okey, baring lagi. Baring. Oh. Cik. Katanya cuba cakap lah. Cakap lah. Cakap apa? Cakap lah, kita kembali lagi dekat. Kita kembali lagi di Central Mall Hackney. Joget. Ini joget. Tadi pandai je. Nampak kakak je. Tak pandai. Jangan ada joget lah. Katanya dia YouTuber. Tak. Longan jus ya guys. Tengok longan. Handsome lah uncle. Tak handsome. Mana Kela tahu? Ha? Handsome Daripada kot. Tak ada lah. Nanti tengok uncle handsome kot. Air potong kaki. Harga dia kalau cawan 45 baht. Kita beli air longan sebab kita besok nampak menarik. Ada timbunan buah longan. Buah longan tu fresh ke tak fresh nanti kita review. Manis tak? Air tak manis. Just nice sahaja. Approve boleh beli. Kita berada di Greenland. Greenway. Green apa? Greenway. Way. Oh. ada. Sini banyak jual bandel dan produk-produk tempatan dia orang. Cepat baik, cepat buat. Ibu marah juga. Tak ah, ibu marah. Aku ikut cakap ibu. Anak mak. Mencari parking selama hampir 40 minit. 40 ke 30 kot. Sejam. Taklah. 20 minit akhirnya kita dah sampai ke Lee Garden Market. Jom. Ngantuk cari parking. Dum. Ngantuk cari parking. Kela sudah mengantuk. Kantuk? Let's go. Nanti kalau pukul 10 waktu adik tidur. Oh, waktu 10. Pukul 10 waktu dia tidur. Tadi nak terlelap dah. Tapi boleh tahan tak? Okay.
Dia apa tu? Kan? Tak ada duit. Oh. Dia ada cekak ah. Uish, uish. Uish. Besok boleh pakai dengan baju pink eh. Cantik tak? Amy punya pun ada. Amy ada? Muat eh? Kalau tak muat, Bella lah. Okay, bye. So, kita try cakoy. Nak medium? Panas-panas eh. Semua 30 baht, medium 50 baht. Takkan. Kakak masak ni kau. Ha? Bekas masak ke panas kau. Ah, boleh, boleh. Sebenarnya dek sanggup tak? Bit merah 20 ya. Satu bit dia saya ingat. Oh ya, untuk sekejap. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Kita dah dapat makanan. Jadi kita akan makan kat rumah je lah. Ha? Abang makan dalam kereta. Okay. Tak sabar ke? Saya tak sabar. Rumah je lah. Nanti kan kat rumah dia seorang tak makan, orang lain makan, terliur. Yang bidang ni bang. Kita ada pad thai, kita ada burger, kita ada hot dog. Ni paling banyak makan. Cekoy. Sedap. Oi. Ada udang. Udang-udang betul ni. Merasa nak. Tak. Yang 500 ni tu macam kau boleh player je lah.